Sebab kadang orang kata tak apalah, janji dia baik. Tak boleh tuan-tuan. Al-Quran mengangkat ilmu juga, kepakaran dalam kehidupan. Jadi ini ada, kualiti ni ada pada Nabi Yusuf AS. Maka Nabi Yusuf minta untuk satu jawatan yang penting untuk selesaikan masalah ekonomi, kewangan dan pembendaharaan kerajaan Mesir itu, menguruskan harta-harta dekat kerajaan Mesir. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ayat ini juga mengajar kita bahawa, ni saya ingat lagi pesan guru kami, jangan tawaduk tak bertempat. Kadang kan kita ni belajar ilmu tasawuf kan, kita belajar ilmu merendahkan hati kan. Kita pergilah buat interview. Kita nak interview kerja kan. Jadi HR tanya, apa awak boleh buat? Saya hamba. Saya ni apa pun tak ada. Saya ni ada Allah dan Rasul je. Tuan-tuan, macam mana orang tu nak ambil kerja tuan-tuan? Mana resume? Ni semua riak, ni semua dunia tuan-tuan. Ni saya tuan, tuan rasa nak ambil lah tuan. Tuan tak nak ambil pun tak apalah, tuan-tuan salah. Itu kira tawaduk warak tak bertempat tuan-tuan. Kena bagi tahu apa kepakaran kita. Tuan-tuan, kita jumpa doktor kan kat klinik. Tuan-tuan perasan tak? Doktor-doktor kat klinik kan, dia letak bukan main banyak lagi dia punya apa tu? Sertifikat dia pun semua kan. Kenapa gantung benda tu? Tuan-tuan pernah tak masuk klinik tengok sertifikat? Saya ingat separuh dinding tu sertifikat dia saja. Tuan-tuan pernah cakap, doktor jangan riak sangat boleh? Doktor ingat doktor seorang je ke ada sertifikat? Kenapa kita tak cakap macam tu kat doktor? Sebab dengan banyak sertifikat tu, lagi yakin kita terhadap kepakaran doktor tu. Bayangkan tuan-tuan, doktor nak cocok, rupanya kita tahu dia apa sertifikat pun tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan berani tak dicocok oleh doktor yang tak ada sertifikat? Ni jenis doktor lantik sendiri tuan-tuan. Kita pun goyang tuan-tuan. So, sebab itulah kenapa dalam agama dibenarkan untuk kita bagi tahu kepakaran kita supaya boleh bagi manfaat.